Hari ini hari yang sangat sedih. Bila kita nak bagi makan, tiba-tiba nampak induk SG mati kesemuanya. Korang tengoklah ni, semua yang ada dalam reban ni semuanya mati. Mungkin daripada haiwan berbisa seperti ular sawa. Tapi tak apalah, tak ada rezeki kan. Kita teruslah buatkan lubang untuk kita tanamkan induk-induk ni semua. Macam ni lah bila main haiwan yang hidup ni. Kadang dia mati dengan haiwan yang lain, kadang dia mati dengan sendiri. Mungkin ular sawa yang datang ni kecil, dia tak dapat nak makan ke semua ayam ni. Bila dia tak dapat makan, dia akan keluarkan semula. Bila lubang pun dah digali, kita masukkan ke semua induk yang mati ni. Kita nak tanamkan dia. Macam-macam rasa bila kita nak tanamkan induk yang mati ni. Tapi tak apalah kan, tak ada rezeki untuk kita di dalam reban ni. Mungkin ada rezeki di lain hari. Tak apalah. Bila dah masukkan ke semuanya, kita timbuskan balik dengan tanah. Dah selesai dah kita punya kerja untuk hari ni. Hati rasa sangat sedih bila kita tak ada induk untuk kita proseskan ayam-ayam SG ni. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Assalamualaikum dan bye.